Korang tengah mencari absorber. Tapi macam mana sebenarnya cara nak cari absorber yang betul untuk kereta korang? Jom aku bagi tips. Let's go. First kali bila korang nak beli absorber, korang kena tahu dulu cara pemanduan korang tu jenis santai-santai ke ataupun jenis bawa lasak. Kalau korang bawa jenis santai-santai, korang boleh beli absorber spare OEM biasalah. Tapi kalau korang jenis bawa lasak, jenis bantai corner kan, korang kena pakai satu absorber yang berkualiti tinggi. Kalau korang bajet tak tinggi nak beli adjustable, korang boleh pakai ni KSW S Plus, absorber heavy duty. Lagi satu, bila korang drive, korang banyak lalu jalan yang tak rata ataupun uneven road, korang pun kena pakailah KSW S Plus ni. Sebab dia boleh menyerap hentakan yang lebih berbanding absorber standard. Poin yang nombor 2. Kalau korang pakai kereta ni hari-hari, korang bawa penumpang, macam contohnya korang buat Grab ataupun korang bawa barang, contohnya macam korang sebagai kurier, korang kena pakai absorber heavy duty ni sebab dia boleh menyerap beban dengan lebih baik. Lepas tu pula, korang punya pemanduan lebih selesa dan stabil. Alright, poin yang ketiga, sebelum korang beli absorber, please buat dulu homework, okay? Korang kena tahu dulu absorber tu dibuat daripada apa, material apa, sesuai ke tak dengan apa yang aku cakap dengan 2 poin yang awal tadi. Lepas tu korang boleh tengok review-review orang yang dah pernah pakai absorber tu. Okey ke tak okey? Kalau okey, ngam dengan keperluan korang, korang beli lah. Alright, poin nombor 4 ialah jaminan. So, bila korang beli absorber ni, korang kena tahulah jaminan yang diberikan oleh pengeluar absorber ni. Berapa lama ataupun berapa panjang jarak yang diberikan. Okey, macam contoh KSWS Plus ni dia bagi 18 bulan waranti ataupun 30,000 kilometer, yang mana sampai dulu. So, kalau korang nak absorber heavy duty, korang boleh dapatkan KSW S Plus.